And we're growing every day because our products help people live healthier, more active lives. With a better diet, exercise, and Herbalife, I've lost 22 pounds and I feel great. I choose Herbalife Formula One shakes because of the convenience. I love the taste, and I also like the convenience of getting things done quickly and having an early breakfast. I just throw in fruit and it's so delicious, and quick. I choose Herbalife Formula One shakes because they're really easy and they're tasty, they're full of lots of great nutrition. I'm not a morning person, so waking up extra early to make a big breakfast is not my ideal thing. I drink my Herbalife Formula One shake usually right after the gym. It helps me recover, gives me that extra boost of energy. I drink my Herbalife Formula One shake every morning before I get to work. I manage my weight with Herbalife because I'm able to have portion control and also continue my active life. Nutrition is very important to me just because it's one of the things that we can control. I have a little niece I like to run around and play with, and I want to make sure I can keep up with her. Herbalife makes nutrition super easy. I mean, how much simpler does it get? One day my son came to me and said, "Dad, let's go shoot some hoops." I couldn't play with him. Didn't have the energy. I was so overweight. And it just made me feel like I was nothing. Then my sister introduced me to Herbalife. I started drinking the protein shakes. She helped me plan out a more balanced diet. I've lost 44 pounds. And now when my son asks me to shoot some hoops, I wear him out. For the last 15 years, I worked as a software developer, which meant that I was just sitting a lot and I was never really very active and I wasn't in great shape. And then I found this Herbalife community and I got onto my nutrition plan and really felt like I got in the best shape of my life. I've always lived a very healthy, active lifestyle. So when I came across the Herbalife community, it was the perfect fit for me, really. I've just completely changed my life. I've been able to increase my stamina as far as physical endurance. One of my favorite parts about Herbalife isn't just the products, it's the community. I got invited down to a club and I loved it. I wanted to be a part of it right away. People really feel like there's other people who care, other people who understand being healthy and living a healthy, active lifestyle, and they feel really a part of something as they get results. I was diagnosed on October 11th, 2017. The minute I answered the call, I could hear it in my doctor's voice. She just said, "I'm so sorry, but your biopsy came back and it's cancer." I'm stage 2, HER2 positive breast cancer. My mom is my rock. I lean on her for everything. She's the first person I call when I get good news or bad news. It was the worst day of my life. There has never been a doubt in my mind how strong she is, what an amazing and incredible soul she is. I've always known I've had this incredible support network at Herbalife Nutrition, but it's not until you receive a diagnosis like this that you really realize what an incredible community you have. I would say to them, you're like my second family. You guys, it really helped us through this entire process. What I've realized in people sharing their stories with me is I'm not alone. So that's what American Cancer Society does. I mean, they create communities, so does Herbalife Nutrition. It's important to take everything one day at a time. It's such a long journey. Recurrence is on my mind 24/7. But I also say a lot of yes in my life now and, trying new things and open to new experiences because life is short. I know that the future is brighter beyond compare. As horrific as this experience has been, it has made you stronger. And I think that now you actually can impart that, to other people that are going through the same thing. This journey that she had to face actually really proved to me that she really can do anything she wants. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar semua? Okey, Alhamdulillah. Sekejap minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, welcome to Health Talk pada malam ini insyaAllah. Kita tak adalah buat Health Talk, kita just sembang sihat. Jadi aim saya waktu saya buat ni, boleh dengar lah sambil berjalan, dengar podcast kan, boring-boring kan, sambil duduk, lipat baju ke, ataupun mungkin macam tahniah Sisi Dayus buat join pada malam ini, kan. Tahniah di atas komitmen yang diberikan
masa yang diberikan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ilmu pada malam ni. Jadi daripada masa yang sama, Health Talk ni pun saya, bukanlah sebab tu saya tukar daripada Health Talk jadi Sembang Santai. Saya kalau di India mereka buat Health Talk tu Zoom pagi dan malam kan. Tapi saya nak sesuaikan dengan budaya kita kat Malaysia ni, komitmen untuk orang nak buka video, nak dengar tu dia agak tinggi jugalah. Jadi saya create sesuatu yang mungkin bila saya buat dalam bentuk YouTube, orang boleh dengar sambil santai-santai buat driving, sebab itu juga adalah hobi saya. Saya suka mendengar podcast, apa-apa saja kan yang bermanfaat dan berilmu sambil saya driving, sambil saya bawa kereta kan. Okey, jadi insyaAllah pada petang ini insyaAllah kita sembang. Macam pagi kita more kepada kesedaran kesihatan kita. Pagi tadi kita cerita tentang kesihatan kita, usus kita. Kita cerita pasal kesihatan dan usus. Kalau malam nak cerita pasal kesihatan lagi takut berat sangat lah kan. Malam nak cerita pasal kesihatan takut berat sangat. Okey, kalau Idayu ada sebarang soalan yang nak tanya tentang turun berat badan, pemakanan sihat, boleh tanya direct. Tanya di ruangan chat, tak perlu buka voice pun tak apa. InsyaAllah saya boleh cuba untuk jawab. Okey, jadi pada sesi malam saya akan share tentang turun berat badan. Macam mana nak jaga pemakanan kita dengan sihat. Ataupun macam mana kita nak relate, nak faham konsep turun berat badan ni lah. Okey, so jadi pada malam ni saya sembang santai tentang turun berat badan. Okey, dan semoga turunan berat badan kita, dia boleh membantulah journey kita dalam kita nak turunkan berat badan dengan mudah dan sihat. Okey, jadi pada tengah hari tadi, saya ada share satu gambar ataupun satu gambar yang tunjuk ada 3 jenis, saya share dekat dalam grup kan, iaitu keadaan badan kita bila kita nak turunkan berat badan kita. Iaitu satu, kita boleh turunkan berat badan, iaitu kita fokus kepada nak turunkan lemak dalam badan kita. Tapi kita tidak fokus kepada nak reduce toksik-toksik yang ada dalam badan kita. Kan, kita tak fokus nak reduce toksik dalam badan kita. Yang tu okey, tapi dia ada risiko rebounce back. Sebab apa? Toksik-toksik dalam badan kita ni, oh ya, sebelum tu, kenapa saya share? Saya lupa. Kenapa saya share video-video tadi tu kan? Video testimoni kan? Sebab saya nak bagi satu gambaran tentang Herbalife di seluruh dunia. Jadi bila kita tengok, kita akan nampak, wah, kan, oh Herbalife di Amerika, Herbalife di sana, Herbalife di sini kan. Jadi itu yang menyebabkan saya dulu jadi teruja dengan Herbalife Company ni tahun 2008. Waktu tu kan saya sedang belajar lagi sikit. Saya sedang belajar. Jadi saya sangat-sangat teruja bila saya lihat ada satu syarikat international di seluruh dunia. Datang-datang event ni ada orang daripada Singapura datang. Bukan Singapura, Hong Kong. Saya paling teruja waktu tu event yang ada orang overseas tu adalah dia kata dia daripada Amerika, Dennis O'Dowd. Saya memang suka lah kan, macam movie orang putih lah, saya tengok dia macam superstar kan. Sampai until now lah saya dengar dia bercakap AI, oh saya suka lah kan, saya suka lah. Okay, dia bus driver dan menjadi seorang presiden tim yang sangat-sangat berjaya dalam Herbalife. Dan kemudian 6 bulan lepas tu Herbalife buat ke extravaganza. Sebenarnya kita akan ada extravaganza di Singapura. Dan saya waktu tu di Korea. Oh, saya terus fly ke Korea. Waktu tu saya tahun keempat belajar. Saya tak kisah, janji sampai Korea. Sebab dia punya seronoknya kan, seronok. Dan juga bila macam ni lah, bila saya mendengar perkongsian daripada luar negara, saya rasa, oh Herbalife ni di seluruh dunia. Wow, this is great. Kan, this is great. Saya bekerja dengan company yang sangat besar. Saya berada dalam satu syarikat yang sangat-sangat besar. Dan saya ada peluang untuk nak mix, integrate, kenal, dan berkenalan dengan banyak latar belakang dan bergaul kan. Jadi dia membukalah minda saya. Jadi itu yang saya dapat, dan dia menyebabkan saya jadi lagi excited untuk makan Herbalife Nutrition. Sebab saya dapati bahawa Herbalife ni bukan hanya ada di Malaysia. Herbalife ni bukan hanya ada di Singapura. Jadi saya tengok macam tadi tu, saya jumpa orang, oh Herbalife ni seluruh dunia. Seluruh dunia kan, even Mexico, India kan. Jadi dia menyebabkan saya rasa teruja untuk mengambil nutrition ni setiap hari, dan teruja untuk memasukkan nutrition ni. Dan bila melihat bagaimana mereka melakukan macam tadi tu, community di Amerika Syarikat, saya lihat ada community di India, ada community di Eropah, ada community di Mexico, ada community di Venezuela, ada community di Colombia. Saya jadi teruja. Saya kata saya nak bawa this kind of community in Malaysia. Itulah bermula semangat saya, keterujaan saya tu. Bila bergaul tu saya kata okay, saya suka dengan spirit ni. Apa kata kalau aku bawa di Malaysia? Jadi salah satu daripada Health Talk ni juga
yang membuatkan saya teruja untuk buat health talk bila saya belajar daripada India, dia orang buat Zoom pagi dan petang, dia orang buat workout pagi. Saya kata wow, this is good. This is good kan. Jadi saya decide untuk buat lah. Cuma saya sesuaikan dengan orang Malaysia kita mungkin tak ada masa kan. Malam kita lebih nak solat, kita nak spend masa dengan keluarga. That's why saya buat dalam bentuk recording. Supaya that kind of energy tu boleh dengar. Boleh pilih lah mana saya nak dengar, yang ni nak dengar, yang tu tak dengar. Saya pun kalau dengar perkongsian playlist tu ada banyak kan, saya pilih. Satu saya nak dengar ni kan. Okay. So insyaAllah, okay. So malam ni kita akan bercerita tentang turun berat badan. Jadi anda, bila anda lihat tadi, anda dapat imagine, wah, aku ambil nutrition ni, it's not just about me. It's all over the world. Tengok video 4 minit tadi kan. Seluruh dunia. Dan seluruh dunia. Jadi aku tak perlu ada rasa ragu-ragu. Yes, kita minum kat dapur rumah kita. Yes. Tapi kita juga mengambil nutrition. Yes, kita minum di dapur rumah kita. Tapi nutrition yang kita ambil ni adalah nutrition yang seluruh dunia ambil. Bayangkan satu hari ada 4 ke 5 juta pengguna peminum shake setiap hari di seluruh dunia. Itu pun masih kecil. Masih sangat kecil lagi. Kalau 5 juta tu, 5 juta orang mengamalkan nutrition Herbalife, kita ada 7 billion population kan. Ambil 90 buah negara, kita mungkin total kita berapa 40 billion. 3 ke 4 billion population. Baru 4 juta je. Kan? Baru suku Malaysia. Sampai 10 dari Malaysia. Kumpul Herbalife baru boleh untuk Selangor. Kedah dengan Perak tu gabung, baru boleh jadi negeri Herbalife. Tak ramai pun. Jadi maksudnya, kita boleh reach, kita boleh ajak lebih ramai orang untuk jadi sihat. Dan opportunity ni untuk semua. Okay. Telah ajak lah. Saya kalau cerita Herbalife ni memang tak habis lah. Okay. So jadi, nak cerita tentang turun berat badan seperti mana yang sebelum ni lah kita belajar. Turun berat badan ni is all about calorie deficit. Ia adalah semua tentang calorie deficit. Maksudnya, apa sahaja yang kita buat, kita perlu makan kurang daripada keperluan kalori harian kita. Tetapi ada triknya. Kita tak boleh makan terlalu rendah. Kita tak boleh makan terlalu rendah. Kenapa? Kalau kita makan terlalu rendah, badan kita tidak akan membakar kalori atau lemak lama, tapi dia akan bakar otot kita. Okey, saya nak share satu daripada ni. Namanya calorie calculator. Calorie calculator. Okey. Calorie calculator. Okey. Internet slow sikit. Saya nak buka sharing. Okey, calorie calculator ni ada gambaran sebab kadang-kadang bila orang jumpa saya, dia kata, oh, calorie deficit tu macam mana? Sebab nama calorie deficit ni canggih sangat. Canggih sangat kan? Dia sangat canggih. Saya nak cerita, saya ni sepatutnya jadi guru kan. Jadi kalau saya nak memahami pun bahasa calorie deficit ni memang saya kata bahasa canggih lah. Canggih lah. Memanglah ya kita nak create masyarakat yang ada kesedaran atau science literacy. Tapi saya rasa bila cakap calorie deficit ni, kan? Pening orang nak faham kan? Okay. Pening lah ayat saya calorie deficit pun macam saya berapa tahun baru boleh tangkap masuk kan. Okay. Calorie deficit ni maksudnya kita makan kalori tu negatif, kurang. Kita makan, kita ambil kalori ni dia kurang. Okay. Jadi kita naik berat badan sebab kita setiap hari lebih kalori. Okay. Badan kita ni umpama minyak. Badan kita ni anggaplah seperti mana kereta kan. Kereta kita memerlukan tenaga setiap hari untuk bergerak. Okay, tenaga tu adalah kalori. Kalau kereta minyak liter yang orang berdebat bergaduh sekarang kan. Pasal minyak mahal, bukan minyak mahal, subsidi kan. Okay, kita punya sumber tenaga untuk manusia adalah kalori. Kalori menjadi tenaga kepada kita. Jadi setiap orang berbeza-beza keperluan kalori harian dia. Keperluan kalori hariannya. Dan macam mana kita nak dapatkan kalori ni? Makanan. Apa yang kita makan. Okay. Jadi kita makan sebenarnya adalah satu untuk keperluan nutrien kita, keperluan zat badan kita. Yang kedua mungkin untuk leisure, kita bersosial, kita keluar jalan-jalan dengan orang apa semua kan. Tapi yang ketiga kita makan ni adalah untuk tenaga kita. Okay. Okay, jadi berapa banyak tenaga yang kita perlukan? Okay, calorie calculator ni nanti anda boleh Google je, tulis calorie calculator. Okay, anda boleh masuk ke umur. Let's say lah umur 35. Saya tidak mahu memberitahu umur sebenar saya. Okay. 168. Lelaki. Berat sekarang mungkin 75. Okay. Kita ambil contoh little or no exercise. Jalan kaki apa semua lah kan. Okay. So yang ini akan maksudnya yang lambat sikit saya nak tunjuk. Yang gambar yang saya tunjukkan ni adalah keperluan kalori yang diperlukan oleh
lelaki tadi lah, yang mana dia berat dia 75 kan. Dia kurang bersukan, umur dia 35. Jadi apa kat sini maksud, kalau dia makan 1900 kalori sehari, dia akan berat badan dia akan maintain. Tapi kalau dia makan 1700 kalori sehari, dia akan turun 0.5 kg. Maksudnya keperluan tenaga ni yang kita perlukan untuk yang contoh tadilah, anda boleh check untuk diri anda kat kalori calculator, adalah 1956 kalori. Dia kena makan untuk dia boleh berfungsi, tenaga apa semua 1956 kalori sahaja. Sahaja. Okey. So kita ambil lah. Adakah ini cukup kat Malaysia? Kita ambil pagi-pagi normal sarapan pagi Malaysia ada roti canai 2 keping. Roti canai sekeping, teh tarik 1. Ambil roti telur kan. Dah 400 kalori. Kita ambil makan, lepas tu pagi kita makan kuih. Kan, kita makan kuih sebiji dah 650 kalori kan. Lepas tu kita lunch, kita makan nasi apa semua, nasi banjir apa semua, dah 800 kalori kan. Tadi 600, 1400 kalori. Kan. Petang kita makan kepit sikit-sikit, 1400, 1600 kan. Tambah petang pula malam, kita makan pula kecil goreng. Kita kata kita diet, so kita makan separuh kan. Pagi makan roti canai, malam makan kuih tiaw goreng separuh. Dah 400. So 400 kalori kan. So total dalam 2000 kalori. Rasa macam sikit roti canai pagi dengan TO kan. Canai pun kita cicah. Ala perut je kan. Orang selalu kata macam tu kan. Ala perut je kan. Tapi bila total up, kalori 2000 kalori. Naik ke turun berat badan, dia maintain. So kalau orang ni dia tengah nak diet, dia tak boleh turun berat badan lah. Sebab dia makan tu ngam-ngam. Okay. Jadi yang menyebabkan orang itu dia boleh naik berat badan, kita lihat kat sini. Bila dia naik, let's say lah setiap hari. Macam saya kata tadi, contoh dia makan setiap hari 2200 kalori. Maka slowly satu minggu dia akan naik 0.25 kg. 0.25 kg. Kalau dia makan slowly sikit dia makan kan. 2400 kalori, dia makan lebih sikit lah. Kan? Sebabnya, I enjoy my food. Dia naik 0.25 kg sehari. Okay, kalau dia makan 2956 kalori, maksudnya badan dia perlu 1900 saja, dia makan lebih 1000. Dia naik 1 kg seminggu. Okay. Jadi sebenarnya, so kalau kita nampak kat sini kan, kalau dia makan 1956 kalori keperluan, kalau let's say lah tiba-tiba dia berlari hari tu 5 km, 10 km. So badan dia tambah 600 kalori. Jadi keperluan dia jadi naik. Jadi 2,500 untuk hari tu. Okay. Jadi kalau dia let's say lah dia banyak berjalan apa semua, keperluan kalori dia jadi lagi naik sebab dia banyak bergerak. Jadi sebab itu orang kata kalau kita nak tingkatkan pembakaran kita, kalori kita, kita kena tambahlah aktiviti, bersukan dan banyak bergerak. Nampak di sini barulah kalori kita tu bertambah. Sebab 1900 ni ngam-ngam je apa yang badan kita boleh bakar. Tapi kita tambah bergerak-gerak lagi, so badan perlukan lagi banyak kalori. Dia jadilah 2200. Kita bersukan lagi kan, dia jadilah 2800. Itu yang turun berat badan. Okey. Jadi kita naik berat badan ni sebenarnya adalah kita terlebih daripada apa yang kita perlukan. Itu dia, simple as that lah. Simple as that. Okay. Maksudnya kalau kita naik berat badan, kita naik, sekejap kat sini tak ada. Kat sini tak ada. Okay, so food energy converter. Kat sini kita boleh kira lah berapa banyak energi dalam makanan kita. Ni daripada kalori, dia tukar kepada kilojoule. Ni tak ada apa-apa lah. Ini, okay. So jadi daripada sini, maksudnya bila kita berlebihan, kita dah kumpul kalori. Hari-hari kalau let's say dia kumpul kalori dia dalam macam ni kan, 2600, 2400 kan. Dia punya nak keperluan, so dia kumpul 200 kalori satu hari contoh. Maksudnya 200 kalori tu dia ada terlebih tenaga yang dia tak guna. Patutnya dia kena guna, tapi tak guna. Tak guna kan. So maksudnya ada tank lebih lah. So ambil lah, ni contoh. Ambil lah satu. Yang ni dia haramkan kan dekat diesel tu tak boleh kan. Tak boleh bawa kan. Orang isi minyak lebih lah, isi dalam botol lah kan. Subsidi kan. So dia ambil lah, dia letak. Lebih 200 kalori letak ni. Lebih lagi 200 kalori. Ni. So lama kelamaan dia bergerak menambah-nambah. Bertambah lah. 200, 400. Lama-lama jadilah 3 kg. So kalau 1 kg nak penuh, 1 kg kalori yang bertambah yang terkumpul 7,700 kalori lebih. So bila dia makan dia tambah sikit-sikit lepas tu naik 1 kg. Dia tambah lagi naik 2 kg. Tambah lagi 2 kg. Itu yang kita jalan jadi berat. Sebab kita ada tenaga yang banyak. Kita ada tenaga yang berlebihan tak guna ni. So sekarang ni, ni macam cikgu sekolah lah kan.
Tak mana kita nak guna tenaga lebih ni? Kenalah guna tenaga kan. Macam kereta, dia nak guna tenaga macam mana? Dia kena banyak bergerak lah. Dia minyak habis, diisi pump. Gunalah, maksudnya memenuhi tujuan kereta tu lah banyak bergerak. Kalau kereta, dia tak memenuhi tujuannya, dia hanya di dalam kereta rumah je, dia dalam rumah je, dia tak bergerak, maka dia tak gunalah dia punya ni. Sama juga yang kita, kalau kita nak buang semua tank, minyak dalam tank ni, lemak lah kan, kalori yang ada ni, kita kena guna. Guna tu tak boleh, tak ada cara lain, kita buat form tenaga. Okay, jadi masalahnya nak gunakan kalori ni, apa yang jadi masalah pada ramai orang adalah kita tak ada masa nak bersukan. Tu saya selalulah kan. Saya tak ada masa. Bergerak tu mungkin ramai. Mungkin ada juga orang yang dia ada masalah sakit lutut, sakit kaki, nak bergerak pun ada cabaran. Saya tak berkata benda ni adalah satu benda yang macam saya kata sinis. No. Memang kadang-kadang orang yang dia berlebihan berat badan, umur 40 atau 50, biasanya mereka akan develop satu lagi masalah, arthritis. Rheumatoid arthritis. So orang yang ada rheumatoid arthritis ni, saya ada family member yang ada arthritis, memang saya nampak agak struggle lah nak bergerak. Sakit kaki kan, susah. Jadi kalau kita nak depend untuk banyak bergerak, itu boleh jadi agak impossible juga kan. Kita nak depend untuk banyak bergerak, nak suruh lagi pula bersukan, tak boleh. Sebab mereka ni hanya boleh buat bersukan yang memang sedentary lah, tak banyak bergerak, tak banyak moving. Okay? Jadi kalau orang macam ni, maksudnya macam mana nak gunakan tenaga ni kalau kita tak bergerak? Kan? Jadi kat sinilah kita kurangkan tenaga daripada makanan kita. Maksudnya makanan yang kita makan tu kena kurang. Barulah badan yang 2,400 tadi, yang 1,900 tadi tu, dia akan gunakan tenaga dari dalam. Maksudnya kita tak bergerak, so maintain lah 1,900 kan. Sekarang ni kita jangan bagi kalori daripada makanan tu, kalori daripada apa yang kita makan tu lebih. Ataupun ngam-ngam. Sekarang ni kita makan sikit supaya badan cari tenaga tak ada, dia akan bakar lemak lama. Itulah konsep dia, calorie deficit. Maksudnya kita kita tak bagi tenaga pada badan kita yang diperlukan, menyebabkan badan kita haywire tak tahu kat mana, ambil lah tenaga daripada badan dalaman kita ni. Maka ia terjadilah calorie deficit. Itulah calorie deficit secara mudah. Jadi kalau orang ni dia nak turunkan berat badan, kalau dia makan 2,175 kalori, dia akan kurang lah. Dia akan turun lah 1 kg sebulan. Kalau dia makan 1,900 kalori, maksudnya satu hari dalam 500 kalori dia kurang, dia akan turun 2 kg sebulan. Kalau dia makan 1,400 kalori, maksudnya dia akan turun dalam 1 kg seminggu. Total dia akan turun 4 kg. Sebab badan dia ambil lemak lama. Ambil lemak lama. Jadi ada orang tanya kan, possible ke saya nak turun berat badan tanpa bersenam? Sangat possible. Boleh je, tak ada masalah. Jadi kita main kat makan. Kalau orang yang, sebab tu kalau orang yang kurang bergerak, dia lambat sikit lah turun berat badan. Orang yang boleh banyak bergerak, dia boleh laju sikit. Tapi bukanlah kita nak suruh bergerak banyak kalau anda tak boleh banyak bergerak. Kita hanya kata it's possible untuk kita turun berat badan walaupun kita jaga makan saja. Kita tak bersukan. Okay. So jadi macam ni lah dia kata recommended adalah untuk kita recommended walaupun kita dah faham dah, kalau macam tu kan saya tak payah makan lah, saya tak payah makan langsung lah. Kan senang, ambil 2,400 tu, ambil lemak lama. Okay, badan kita, lagi satu, badan kita tidak berfungsi seperti itu. Badan kita tak berfungsi seperti itu, dan badan kita dia berfungsi hanya bila kita beri badan kita kalori yang ngam-ngam. Maksudnya kita ni saya tukar ayat, badan kita ni tak berfungsi hanya dengan kita biar dia lapar je satu hari. Tak apalah, tak payah makan lah, biarlah dia pakai kalori lama. Okay, ingat badan kita ni ada layer of fat, layer of muscle, tulang dan juga air. Ini 4 asas lah badan kita kan. Kita lihat macam ni, muka badan kita ni, ini organ, ni otot. Tapi bila kita ni, kita akan ada lemak kan. Lemak tu wajib ada lah. Kita wajib ada. Cuma percentage banyak tu sikit je. Kita ada lemak di perut, kan, lemak di tangan. Kalau yang sihat 60%. Kita kena ada lemak. Jangan berimpian untuk tidak ada lemak. Itu bahaya. Itu mati kalau tak ada lemak. Mati. Okey, sebab apa? Salah satunya lemak ni bertindak sebagai absorber untuk badan kita. Contohnya, kalau kita hentakan ke apa ke kan. So lemak ni lah yang akan membaluti organ kita. Ya bayangkan, ni organ jantung kita duduk dekat bawah
tulang rusuk kita. Kalau tak ada lemak, boom langgar, habis koyak otot jantung kita. Jadi lemak ni penting. Lemak organ kan. Jadi dia absorb lah kan. Otak kita ni jatuh sikit, luka jantung. Okey. Jadi lemak ni penting. Cuma dia ada percentage lah. Berapa persen lemak kita yang sihat. Berapa persen lemak yang tak okey. Jadi kita naklah bawa kepada lemak yang sihat. Okey. Jadi badan kita ada 4 layer kan. Lemak, tulang, air, otot. Okey. Lemak, tulang, air, otot. Ingat 4 benda ni je. 4 benda ni je. Okey. Kalau kita diet kita terlalu kita aim nak bakar lemak ni sebab kita kata layer lemak ni lebih sangat. Lemak ni lebih sangat. Tapi kita kata tak apalah, saya tak nak makan langsung 1 hari. 5 hari saya nak minum air je. Okey. Boleh tak? Boleh. Tapi cuma bila badan kita dia lihat kita ni berada dalam keadaan lapar. Kan? Badan akan tanya, dia ni kat padang pasir ke? Dia ni masuk hutan ke tak keluar-keluar lagi ni? Kan? Tak keluar-keluar lagi. Kenapa? Kan? Yang organ lain tanya, kenapa? Tak dah. Ni kalori sikit ni. Dia berlapar ni agaknya ni. Dia memang tak ada makanan ni. So apa yang badan kita akan buat, memahami bahawa situasi kita tengah tak ada makanan yang masuk. Badan akan kata apa? Okay, right now kita perlu untuk jaga lemak-lemak yang ada ni. Lemak yang ada ni kena pertahankan sebab kita tak tahu ni. Mungkin dia akan berlapar lagi 20 hari atau sebulan. Kita ni berapa? Dia tanya lah, berapa lemak kita ada ni? Boleh tahan lah sampai 4 bulan ni. Kan, 4 bulan contoh lah kan. Tak makan tak apa. Tak apa, lemak ada ni 4 bulan. Dia minum air je, tak apa. Kan, so apa yang berlaku adalah badan kita akan menggunakan otot dulu. Sebab dia kata tak apa, lemak ni yang penting ni kan. Lemak sumber tenaga ni kan. Okey, guna otot dulu. So dia akan bakar otot. Maka kita shrink otot. Shrink otot, kan, kita rasa kita dah turun berat badan. Tu. Jadi bila kita timbang, turun berat badan. Cuma lagi kita rasa menggelebih kan. Kenapa kita ni menggelebih tak habis-habis ni kan? Okey, kenapa kita ni menggelebih tak habis-habis? Okey. Lepas tu kenapa badan kita tak okey ni kan? Kita pun pelik kan. Pakai baju pun ketat, perut pun banyak lagi ni kan. Tapi dah turun dah suka 20 kg kan. Okey. So versus muscle. Okey, so sebab apa? Sebab kalau kita lihat kat sini gambar ni. Okey, kita lihat kat sini. Kita nampak kalau orang yang turun 2 kg lemak, orang yang turun 2 kg lemak, dia betul-betul. Sebab kita nampak besar macam saya cerita sebelum ni kan. Dia nak minum air, minum T-Mix. Saya pun tak shake lagi. Saya bawa ambil shake. Tak sempat. Kong. Sana. Tong. Tadi baru nak ambil shake. Sunat. Okay. So jadi, kita lihat gambar kat sini. Kita lihat gambar yang diberikan lah. Dia tak ada besar. Ni besar. Okay, gambar yang diberikan. Macam ni, saya nak cerita sikit lah. Dia sesuai, kalau macam ni, dia sesuai bercerita kan. Sebab saya pasti kalau cikgu kat sekolah yang bercerita lagi mudah masuk. Saya ingat cikgu kat sekolah saya dulu cerita sejarah, terus saya ingat lah pasal sejarah kotak dulu. Sejarah tu pening pada nak kena hafal-hafal. Sekali datang dia cerita cikgu Syahri kan. Di situ saya terus ini rupanya kan, baru faham. Jadi kita bercerita lah. Okay. So lemak 2 kg dengan otot 2 kg. Ceritanya macam ni. Saya buka kelab nutrisi dekat rumah makcik saya kan. So depan kelab saya tu rumah PPR, tingkat 12, pintu 5. Okay, ingat guys, berapa ribu orang saya jemput dah datang. Kelab nutrisi saya, tingkat 12, pintu 5, minum percuma waktu tu kan. Pengalaman yang buka kelab. Okay, so jadi bila adalah sebab buat invitation sampai berapa ribu orang, jadi wajarlah kan, akan dapatlah 10-20 kan. Dapatlah tu setiap pagi dah ada 5 ke 6 orang minum. Best buka kelab ni. Kan, dia bayar pump tu saya dapat duit tu pergi kelas. Happy saya pagi tu. Tapi tak bayar pula. Betul? Okay. Jadi, lepas tu, 2 kg, bila saya pergi tu, ada kakak tu kata, Khalid, berat kau berat berapa Khalid? Dia kata, saya berat 65. Waktu berat saya 65 lah, saya kurus waktu tu. Kenapa kau berat kau 65? Akak 65. Kau 65. Tak acil lah, kau nampak lagi besar berat akak. Dia marah saya pula. Saya kenapa akak ni pula nak marah? Tak adalah. Tu tak ada. Okay, lepas tu saya pun explain. Saya kata, Kak, saya lemak tak, dia bukan tentang saya tinggi ke. Saya cerita mudah lah. Saya tinggi. Jadi kalau 65 ni sesuai lah. Akak agak rendah. Jadi kalau akak 65 sama macam saya, sebab tu dia jadi besar kan.
Saya kata lah lebih rendah, dia volume dia kena besar lah. Okay, saya tinggi cerita lah. Nak cerita macam ni lah, complicated kan. Dia kata, betul lah. Jadi akak kena turun lagi ni, baru nampak lagi kurus ni kan. Baru nampak lagi kurus lagi. Okay. So dia, okay, baru faham lah. Jadi kita sebenarnya tak boleh pakai berat ideal orang. Orang tu nampak 70, kita pun nak 70. Orang tu nampak cantik 40, kita pun 40. Tak boleh. Saya ingat lagi waktu zaman saya belajar, roommate saya waktu tu, tinggi 159. Saya tinggi 169. So dia turun berat badan 57, dia segak. Push. Kata masam betul lah, dia segak sungguh lah. Aku kena 59 lah. End up saya kering. Saya kata kan, sebab dia segak, ramai orang perempuan minat kat dia kan. Saya macam, hot kan, berat 59 ni. Saya pun berusaha 59. Lain kali saya kering. Lagi tak ada orang. Waktu tu lah kan. Lagi orang tak mau kan. Sebab kurus sangat. Okay, jadi tak boleh pakai saya bila masuk kelas. La ilaha illallah yang aku pergi pakai berat. Dia buat apa? Sebab tak ada knowledge kan. Okay. So point dia saya nak kata, apa yang berlaku dengan kakak tu, dengan saya adalah dia kakak ni, dia sebab 65 kg tu banyak lemak. Jadi sebab tu nampak volume dia besar. Jadi kalau kita berlapar tadi, kita tidak akan turun lemak. Otot badan kita ni akan mempertahankan lemak itu. Jadi dia akan membakar otot ni. Sebab tu kita turun berat tapi gelebih apa? Sebab sifat lemak tu dia memang akan menggelebih apa semua Okey. Jadi dekat sini yang paling penting, kita tidak boleh makan kurang daripada 1000 ke 1500 kalori. Tak boleh. Dan juga tak boleh berlapar. Tak boleh. Sebab tu dalam Islam tu, dia ada, dalam Islam, kita kena sahur awal. Kena sahur lewat. Kan? Nak kat subuh tu sahur. Dengan berbuka awal. Kalau boleh tu saya berfaham lah. Sebabnya nak bagi gap makan tu tak jauh sangat. Tu satulah. Kan? Kita masih lagi ada makan ada 2 orang ke waktu tu. Yang kedua, Islam juga berpuasa tak boleh setiap hari. Kena selang sehari puasa Nabi Daud. Yang paling ultimate pun puasa Nabi Daud. Kan? Selang sehari. Tak. Kan? Tak. Jadi itu yang saya belajar. Maksudnya yelah Islam ni memang Allah ciptakan sebagai undang-undang untuk manusia kan, panduan kita. Jadi Allah tu dah tahu dah kan, sesuai dengan biologi kita kan. Hebatnya sains Islam itu sebenarnya memang berasaskan sains. Ada ilmu di sebaliknya. Okey. Jadi pointnya saya nak kata kat sini, sebab tu tak boleh makan berlapar, sebab you lose your muscle, you tak lose your fat tu. You lose masa tak lose fat tu. Jadi kita harus makan 1000 kalori saja. Jadi kalau kita lihat balik yang kalori calculator tu, kita buat kalori calculator, sebab tu dia kata kat bawah tak boleh makan kurang daripada 1500 kalori lah. 1500 kalori ataupun saya ambil lah 1200 kalori. Cuma masalahnya kita nak dapatkan 1200 kalori ni sangat mencabar. Okay, ambil lah diet kan. Orang pagi-pagi diet. Okay, saya tengah diet ni. Saya nak makan biskut satu dengan TO satu. Bolehlah makan. Okay, so dapatlah dah 200 kalori. Wow, 200 kalori. Alhamdulillah 200 kalori. Apa yang akan berlaku? TO satu, biskut satu. Tak apa, kuis biji, minum air kosong. Pensan pukul 10. Sebab apa? Sebab apa kita boleh tak larat? Sebab macam sahur lah. Sahur makan kuis biji dengan TO kan. Pukul 10 kan dah menggelupur dah kan. Saya lah kan. Sebab bila kita makan benda yang karbohidrat saja, benda yang asas tepung, lepas tu ada gula kan. Gula dalam darah kita akan naik tinggi cepat. Dia naik tinggi dan dia akan drop sangat cepat. Dia naik tinggi dan dia drop tu akan buat kita jadi craving. Kita lapar, haywire. Kalau macam saya akan jadi macam sugar rush. Saya pening kepala. Saya ni tak cukup otot juga. Saya kena bina otot. Jadi kalau sekarang ni saya makan makanan yang, sebab dah berusia makan makanan yang bertepung ke apa ke, saya akan cepat, sakit kepala. Sakit kepala. Baguslah satu kan. Sebab tu saya lepas makan tu saya akan ambil T-Mix tu. Sebab T-Mix tu dia akan bantu regulate gula darah kita tu lebih baik. T-Mix tu, tea hibiscus tu, saya duk minum ni sangat, Masya Allah, sangat luar biasa. Dia banyaklah detox, antioksidan apa semua. Tapi dia boleh bantu regulate gula dan darah kita. Jadi kalau ada parent yang ada diabetes ke, ada family pre-diabetes ke apa, suruh dia minum T-Mix ni. Banyaklah minum T-Mix ni. So dia nak bantu stablekan gula dan darah dia. Okay. Saya, family member saya pun kalau yang ada masalah diabetes insulin, saya kata ambil T-Mix ni. Kan, T-Mix ni sangat penting. Kawan-kawan saya pun yang parent dia makan herbalis, saya kata parent dia ambil T-Mix. T-Mix sebab nak bantu gula dan darah dia tak naik. Okay.
Jadi bila let's say pagi makan tu yang saya kata tadi tengah hari makan ni, confirm kita akan lapar, gula tinggi, lepas tu kita akan craving. Tengah hari kita tak nak tahan craving, menggigil kan, menggigil nak tahan tu. Kita kata, oh tak apa ni menggigil ni, dia tengah bakar lemak. No. Kalau kita kelaparan tu, badan dia lagi ingat kita ni kat hutan mana lah. Oh dia ni dah kena campak dengan gangster ni, campak tengah hutan ni kan. Ataupun dia pergi jalan kat hutan ni, sesat ni, beg dia hilang, simpan lagi lemak. Sebenarnya tak badan kita tak bakar lemak. Kan, yang kita menggigil tu kan, badan kita akan simpan lemak tu. Dia akan simpan lemak, protect lemak kan. Okay, bakar otot. Okay. So jadi apa yang berlaku, otot juga akan dibakar. Lose lagi lemak dia simpan. So kita pun makan. Okay, makan okey lah, boleh tahan lah. Kita fiber tinggi, protein kita okey, protein kita ngam-ngam kan. Pukul 4, pukul 5. So lapar lagi, kita pergi makan lagi. Teh-ung dengan biskut lah, tak apa ni diet ni kan. Pam, naik lagi gula darah. So lapar lagi. So badan akan bakar lemak. Dia tak akan bakar otot kan, dia akan bakar lemak. Dia tak akan bakar otot. Lapar. Jadi kemudian malam kita kata tak apa, saya tengah diet ni, maka kita pun ambil sikit, makan sikit, menggigil lagi kan. Okay, jadi perkara ni memang sangat susah lah. Kita akan tendensi nasyid bakar otot je tak berhenti. Okay, macam mana nak buat? Sebab tu kita ada Herbalife Shake. Itulah conclusion saya nak buat ni. Jadi sebab tu kalau bila orang nak diet, dia jadi sangat mencabar. Dia nak cari apa yang boleh buat 200 kalori tu. Pening lah nak dapat 200 kalori tu kan. Sebab kalau salah makan menggigil. Saya ingat lagi ilmu ni adalah di-sharing oleh mentor saya, Coach ni. Yang saya dengar, simple betul nak terang kalori deficit. So bila kita ambil shake pagi, kita dah 200 kalori lah maksimum. Tapi kenyang, full. Lepas tu kita makan buah. Gula darah kita tu stabil. So bila kita ambil shake, gula kita tak naik, tak turun, tu laju. Dia akan stabil. Okay. Tengah hari kita makan pula protein banyak, ni banyak kan. Dia stable lagi. Okay. Tapi dia keep benih. Cumanya bila malam kita ambil shake lagi. So satu hari tu badan akan perasan, dia ni kenyang, tapi kalori dia kurang. Macam mana kita perlukan tenaga? Okay, bakar lemak lama. Sebab tu lah boleh turun berat badan. Okay? Okay. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat untuk malam ni. Thank you Sis Dayu sebab join. InsyaAllah semoga yang mendengar ulangan pun akan dapat manfaat. Macam mana konsep turun berat badan. Dan insyaAllah sama-sama kita ambil Herbalife Nutrition. Have a great day. Thank you Sis Dayu dan semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye. Okay. 3, 2, 1 and